Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke suara saya? Boleh dengar ke suara saya? Boleh, Ustazah. Okey. Okey, pada hari ini kita akan tengok latihan di unit yang ke-8. Boleh buka buku unit 8. Okey, tajuk dia Kota Kinabalu. Kota Kinabalu asimah wilayati Sabah. وسميت بهذا الاسم بمناسبة اسم أعلى جبل في شرق جنوبي آسيا وهو جبل كينابالو. Kota Kinabalu تقع في الشاطئ الغربي بولاية سبا وهي مركز التجارة والصناعة بهذه الولاية. وفي 2 فبراير 2000 ميلادي اشتهرت مدينة كوتا كينابالو مدينة عظمى. وكان اسم قديم لهذه المدينة جيسلتون بمناسبة ذكر اسم سير تشارلز جيسل عصر إدارة بريطانيا الشمالية البرنوية في ذلك الوقت. وفي سنة 1967 ميلادي غير اسم جيسلتون إلى اسم كوتا كينابالو بعد 4 سنوات شاركت Sabah في ماليزيا. Okey, tengok terjemahan petikan tadi. Petikan ini berkaitan tentang Kota Kinabalu. Sejarah Kota Kinabalu lah. Boleh tengok dia punya maksud dia. Kota Kinabalu merupakan ibu negeri Sabah. Dinamakan dengan nama Kota Kinabalu iaitu sempena nama gunung yang tertinggi di Asia Tenggara iaitu Gunung Kinabalu. Okey, jadi Kota Kinabalu ni diambil sempena dengan nama Gunung Kinabalu, jadi dinamakan juga dengan Kota Kinabalu. Kota Kinabalu terletak di pantai barat negeri Sabah. Ia merupakan pusat perniagaan dan perindustrian di negeri ini. Pada 2 Februari 2000 Masihi, Bandar Kota Kinabalu diisytiharkan sebagai bandar raya. Nama lama bagi bandar ini ialah Jesselton. Okay, nama lama Kota Kinabalu itu dinamakan dengan Jesselton sempena memperingati Sir Charles Jessel semasa pemerintahan British North Borneo pada ketika itu. Waktu jajahan British, nama Kota Kinabalu tu dinamakan dengan Jesselton lah. Jadi pada tahun 1967, nama Jesselton itu ditukar kepada nama Kota Kinabalu iaitu selepas 4 tahun Sabah menyertai Malaysia. Dalam teks ni dia menceritakan sedikit sebanyak tentang Kota Kinabalu lah. Okey, terus kepada latihan. أجب عن الأسئلة الآتية باختيار الإجابة في الجدول. Jawab soalan berikut dengan memilih jawapan yang terdapat dalam jadual. Okay, nombor 1. Soalan dia, Ma hiya asimatu wilayati Sabah? Apakah dia ibu negeri wilayah Sabah? Jawapan dia ialah Kota Kinabalu.
Soalan yang kedua, limaza sumiyat bi Kota Kinabalu? Kenapa dinamakan dengan Kota Kinabalu? Jawapan dia bimunasabati ismi Jabal Kinabalu, iaitu sempena nama Gunung Kinabalu. Okey, soalan yang ketiga. Aina taqa'u Kota Kinabalu? Di mana terletaknya Kota Kinabalu? Fi syat'il gharbi bi wilayati Sabah. Di pantai barat negeri Sabah. Soalan yang keempat. Mata ushtuhirat Madinatu Kota Kinabalu Madinatan Uzma? Bilakah diisytiharkan bandar Kota Kinabalu sebagai bandar raya? Iaitu pada 2 Februari Alfaini Miladi, 2 Februari 2000 Masihi. Okay, soalan yang kelima. Ma huwa ismun qadimun lihazihil Madinah? Apakah nama lama bagi bandar ini? Nama lama dia ialah Jesselton. Okay, soalan yang terakhir. Mata ghayyara ismu Jesselton ila ismi Kota Kinabalu? Bilakah ditukar nama Jesselton ke nama Kota Kinabalu? Iaitu fi sanati 1967 miladi. Okay, boleh tandakan dia punya jawapan dulu. Okey, latihan seterusnya 8.2. Ratibil kalimatil atiyah litakuna jumlah mufidah. Susun perkataan berikut supaya menjadi ayat yang sempurna. Okey, untuk latihan ni kamu kena translate satu persatu lah dia punya perkataan. Lepas tu baru kita boleh susun dengan baik lah. Okey, soalan yang pertama. Uhibbu hazihil Madinah hubban jamman. Saya sangat suka bandar ini, sangat-sangat suka. Uhibbu hazihil Madinah hubban jamman. Jadi turutan dia 1, 3, 2, 4. Okay, soalan yang kedua. Ia markazut tijarah was-sina'ah. Ia merupakan pusat perniagaan dan perindustrian. Ia markazut tijarah was-sina'ah. Urutan dia 3, 1, 4, 2. 3, 1, 4, 2. Okey, soalan yang ketiga. Kota Kinabalu asimah wilayati Sabah. Kota Kinabalu asimah wilayati Sabah. Kota Kinabalu ibu negeri Sabah. Urutan dia 3, 2, 4, 1. Okay, soalan yang keempat. Ushtuhirat Kota Kinabalu Madinatan Uzma. Ushtuhirat Kota Kinabalu Madinatan Uzma. Diisytiharkan Kota Kinabalu sebagai bandar raya. Jadi turutan dia 4, 2, 3, 1. Okey, soalan yang kelima. Uridu an azhaba ila Kota Kinabalu. Uridu an azhaba ila Kota Kinabalu. Saya mahu pergi ke Kota Kinabalu. Urutan dia 1, 3, 2, 4, 5.
Okey, soalan yang keenam. Ashtari lawazim al-yawmiyah fil Madinah. Ashtari lawazim al-yawmiyah fil Madinah. Saya membeli keperluan harian di bandar. Jadi turutan dia 1, 3, 2, 5, 4. Okey, soalan yang ketujuh. Ishtaharat Kota Kinabalu bil amakin siyahiyah. Terkenal Kota Kinabalu dengan tempat-tempat perlancongan. Ishtaharat Kota Kinabalu bil amakin siyahiyah. Jadi turutan dia 2, 3, 1, 4. Saya ulang sekali lagi ya. Soalan yang pertama. Urutan dia 1, 3, 2, 4. Uhibbu hazihil madinah hubban jamman. Soalan yang kedua, turutan dia 3, 1, 4, 2. Ia markazut tijarah wassina'ah. Soalan yang ketiga, Kota Kinabalu asimah wilayah Sabah. Turutan dia 3, 2, 4, 1. Soalan yang keempat, Ushtuhirat Kota Kinabalu Madinatan Uzma. Urutan dia 4, 2, 3, 1. Soalan yang kelima, uridu an azhaba ila Kota Kinabalu. Urutan dia 1, 3, 2, 4, 5. Soalan yang keenam, ashtari lawazim al-yawmiyah fil Madinah. 1, 3, 2, 5, 4. Okey, akhir sekali. Ishtaharat Kota Kinabalu bil amakin siyahiyah. Urutan dia 2, 3, 1, 4. Kalau tak sempat bagi tahu ah. Okey, terus kepada latihan 8.4. Ajib kama fil misal biikhtiaril ijabah fil jadwal. Okey, jawab seperti dalam contoh dengan memilih jawapan yang terdapat di dalam jadual. Okey, yang ini dia tanya berkaitan tempat ah. Jadi kita hanya pilihlah dia punya tempat tu di mana ah. Dia bagi apa ni? Dia bagi tempat tu ibu negeri lah. Jadi kita bagi tahu dia ibu negeri tu duduk berada di negara mana ah. Okey, contoh dia tanya aina Kuala Lumpur? Kuala Lumpur fi Malaysia. Okey, nombor 1. Aina Jakarta? Jakarta fi Indonesia. Nombor 1. Nombor 2. Aina Manila? Manila fi Filipina. Nombor 2. 3. Aina Ribat? Ribat fi Mamlakatil Maghribiyah. Ribat ni ibu negeri di Morocco. Mamlakah Maghribiyah. Kerajaan Morocco. Okay, soalan yang kelima, aina Al-Qahirah? Al-Qahirah fi Misra. Qahirah di Mesir. Okay, soalan yang kelima, aina Riyadh? Riyadh ibu negeri Arab Saudi ya, Al-Mamlakatus Saudiyah. Nombor 5. Okey, last sekali, aina Tarablus? Tarablus fi Libya. Tarablus fi Libya.
Kawan-kawan yang nak masuk tu, tolong bagi tahu saya sebab noti dia tak naik. Jadi kena bagi tahu dekat WhatsApp. Baru saya boleh login. Okey, sekali lagi saya ulang. Aina Jakarta? Jakarta fi Indonesia. Jawapan dia kat atas tu. Nombor 2, Aina Manila? Manila fi Filipina. Nombor 3, Aina Ribat? Al-Ribat fi Al-Mamlakatil Maghribiyah. Aina Al-Qahira? Al-Qahira fi Misr. Aina Riyadh? Al-Riyadh fi Al-Riyadh fi Mamlakatis Saudiyah. Oh, ada satu lagi. Aina Tarablus? Tarablus fi Libya. Okay, yang ketujuh ni. Aina Sri Bandar Begawan? Bandar Sri Begawan fi Brunei. Okey, latihan seterusnya. Ajib anil as'ilatil atiyah musta'inan bil kalimatil lati bainal qausain kama fil misal. Okey, jawab soalan-soalan berikut berpandukan perkataan yang terdapat dalam kurungan. Okey, untuk latihan ni sebenarnya dia ada kaitan dengan tata bahasa nanti, iaitu tajuk dia huruf jar, iaitu sendi nama. Okey, dalam latihan yang kamu akan buat ni, kamu akan buat ayat ikut cara macam contoh. Dan dalam ayat ni sebenarnya dia menggunakan kata tanya di mana. Semua soalan dia tanya di mana. Aina, aina. Aina talib, di mana pelajar itu? Okey, jadi kalau orang tanya dengan menggunakan kata tanya di mana, maksudnya kat situ dia mahu apa? Dia mahu kamu bagi tahu tempat. Dan dalam jawapan kita nanti mestilah ada sendi nama iaitu perkataan fi. Fi dalam bahasa Arab iaitu maksud dia di. Jadi kita akan masukkan perkataan fi lah dalam ayat jawapan. Sebab apabila orang tanya di mana, maka dalam jawapan tadi bila nak bagi tahu tempat perlulah masukkan sendi nama fi. Fi ni maksud dia di. Di Jadi jawapan dia at-talibu fil maktabah. Pelajar itu di perpustakaan. Jadi di tengah ni kita akan masukkan perkataan fi. Okey, tengok soalan yang pertama. Soalan dia tanya ainal muallim? Di mana guru itu? Jawapan dia yang dalam kurungan ni. Mukhtabar, ma'mal. Okay, jadi jawapan dalam bahasa Melayu kita akan jawab guru itu di Makmal. Kita masukkan di dalam jawapan tu. Maka dalam bahasa Arab, kita ambil balik perkataan al-muallim fi al-mukhtabar. Al-muallim fil mukhtabar. Guru itu di Makmal. Al-muallim fil mukhtabar. Okey, masukkan perkataan fi lah di tengah tu untuk memberitahu tentang tempat. Okey, kalau kita nak jawab tempat, maka di dalam ayat tadi akan ada perkataan fi. Fi maksudnya di Okey, soalan yang kedua. Ainal mudir? Di mana pengurus?
Mudir maksud dia pengurus. Al-ghurfah bilik. Okay. Kita dah tahu jawapan dia di bilik. Macam mana nak jawab dia? Pengurus itu di bilik. Fi ni kita boleh translate di pun boleh. Dalam pun boleh. Al-mudir fil ghurfah. Pengurus itu di dalam bilik. Ataupun di bilik. Fil ghurfah. Al-mudiru fil ghurfah. Okey, soalan yang ketiga. Ainal awraq. Apa maksud awraq? Kertas. Milaf. File. Kertas itu di dalam file. Seperti mana yang saya beritahu tadi, fi ni maksud dia boleh kita translate dia di pun boleh, dalam pun boleh. Jadi kat sini al-awraqu fil milaf. Kertas itu di dalam file. Al-awraq fi al-milaf. Okey, soalan yang ketiga. Aina zamiluka. Okey. Untuk soalan yang ketiga, soalan yang keempat dan soalan yang kelima ni perlu ambil perhatian sebab di dalam soalan ni ada ganti nama ka di sini ki kat sini. Apa maksud aina zamiluka? Ditanya di mana kawan kamu? Di mana rakan kamu? Idarah pejabat Aina zamiluka? Di mana kawan awak? Okey, apabila kita nak jawab kepada pertanyaan ini, kamu tak boleh guna perkataan zamiluka semula dalam jawapan. Tak boleh. Kan? Perkataan ganti nama kamu tu, apabila nak jawab, perlulah tukar kepada saya. Kan? Kan orang tanya soalan. Di mana kawan awak? Maka yang menjawab tadi, kena tukar perkataan zamiluka tadi, tukarlah kepada kawan saya. Okay, ka ni kena tukar kepada i. Zamiluka jadi zamili fi al-idarah. Pejabat. Kawan saya di pejabat. Zamili fil idarah. Kawan saya di pejabat. Okay. Kalau ada ganti nama, perlu sesuaikan dengan ayat jawapan lah. Kalau orang tanya, kita tak boleh guna balik kawan awak kan. Kawan awak di dalam pejabat. Bukan begitu. Kita kena jawab dengan ganti nama yang sesuai lah. Kalau orang yang bercakap tu seorang, mestilah dia guna ganti nama saya. Kawan saya di pejabat. Okey, sama juga soalan nombor 5. Okey, yang ini pun dia ada ganti nama dekat hujung dia tu. Dia tanya, Aina kitabuki? Aina kitabuki? Di mana buku kamu? Al-Haqibah ba. Okey, orang tanya, buku kamu punya. Jadi macam mana kamu jawab? Kamu tu akan jawab, buku saya di dalam beg. Okay. Perkataan kitabuki perlulah tukar kepada ganti nama saya. Kitabi fil haqibah. Buku saya di dalam beg. Sekejap. Tak ada kan? Ada lagi ke nak masuk?
Okey, soalan yang keenam. Aina Baghdad? Di mana Baghdad? Yang ini tak ada kata tanya, kita jawab macam tadilah. Baghdad, Iraq. Baghdad fil Iraq. Okey. Okey, last kali nombor 7. Aina Beirut? Beirut fi Lebanon. Lebanon. Okey. Saya ulang sekali lagi soalan 1. Aina al-muallim? Al-muallim fil mukhtabar. Nombor 2. Aina al-mudir? Mudir. Al-mudiru fil ghurfah. Nombor 3. Aina al-awraq? Al-awraqu fil milaf. Nombor 4. Aina zamiluka? Zamili fil idarah. Nombor 5. Aina kitabuki? Kitabi fil haqibah. Nombor 6. Aina Baghdad? Baghdad fil Iraq. Aina Beirut? Beirut fi Lebanon. Okey. Seterusnya, tengok latihan 8.6. Ajib, jawab. Okay, untuk latihan ni pun dia tanya tentang tempat. Jadi dia bagi nama tempat tadi. Kamu kena bagi tahu tempat tu berada di negeri mana. Okay? Dan bila kita nak jawab pada soalan orang tanya di mana ni, maka dalam soalan, dalam jawapan tadi perlu ada perkataan fi. Perlu ada perkataan fi tadilah. Bila nak explain pasal tempat ataupun lokasi kan. Okey, soalan 1. Dia tanya, Aina Ipoh? Di mana Ipoh? Ini nama tempat. Jadi jawab balik Ipoh fi. Ini kita guna tulisan Jawi. Nama tempat ni kadang-kadang kita direct lah tulis seperti mana yang kita bunyi tu. Dan kita boleh juga guna tulisan Jawi. Tulisan Jawi ni macam mana? Sebab itulah dia ada huruf pa ni. Titik 3. Ipoh. Kalau Jawi dia macam Melayu lah. Jawi tu memang Melayu kan. Tapi dia punya huruf dia tu macam agak sama lah dengan bahasa Arab. Tu dia punya rupa dia. Sebab dia memang ada pengaruh Arab lah di situ. Cuma dalam Jawi ni dia ada perkataan. Dia ada huruf pi, huruf nga, nya, ga. Sebaliknya lah. Dan bahasa Jawi ni memang Melayu. Okey, dia lain sikit lah. Jadi kita guna dalam latihan ni untuk tulis tempat tu saja. Nama tempat tu lah. Ipoh fi Perak. Ipoh di Perak. Okey, nombor 2. Aina Kuching? Di mana Kuching? Kuching nama tempat, bukan kucing miau tu. Kuching fi Sarawak.
Okey, nombor 3. Aina Kuantan. Kuantan Pi Pahang. Kuantan Pi Pahang. Okey, nombor 4. Aina Sandakan. Sandakan Pi Sabah. Pi Sabah. Okey, nombor 5. Aina Shah Alam. Shah Alam Pi Selangor. Okey. Nombor 6. Aina Kota Baharu. Kota Baru Pi Kelantan. Okey, Aina Johor Bahru. Johor Bahru Pi Johor. Saya ulang sekali lagi ya. Nombor 1. Aina Ipoh. Ipoh Pi Perak. Nombor 2. Aina Kuching. Kuching Pi Sarawak. Nombor 3. Aina Kuantan. Kuantan Pi Pahang. Nombor 4. Aina Sandakan. Sandakan Pi Sabah. Nombor 5. Aina Shah Alam. Shah Alam Pi Selangor. Nombor 6. Aina Kota Baru. Kota Baru Pi Kelantan. Nombor 7. Aina Johor Bahru. Johor Bahru Pi Johor. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian tata bahasa. Okey, tajuk tata bahasa hari ini ialah harful jar. Harful jar, sendi nama. Saya kira tajuk ni mudah sahaja. Okey, apa itu sendi nama? Sendi nama ni bukan kata nama dan bukanlah kata kerja, bukan. Contoh sendi nama iaitu perkataan dari, ke, ila, atas, daripada, di, pada, kepada. Itu semua adalah sendi nama lah. Dengan, untuk, itu adalah sendi nama. Sendi nama ni penting ke? Sendi nama ni adalah agak penting sebab kita kena pilih sendi nama yang sesuai untuk digunakan dalam ayat yang kita bina. Cuma dalam bahasa Arab ni dia ada dua jenis. Kita tengok kat sini. Ada yang sendi nama berpisah dan ada yang sendi nama tidak berpisah. Tidak berpisah ni maksudnya bersambung lah. Okey? Apa maksud dia berpisah dengan tidak berpisah ni? Okey, kalau sendi nama berpisah, dia memang ditulis dalam satu perkataan lah. Kita kira dia satu perkataan lah. Min, ila, an, ala, fi itu satu perkataan lah. Tapi kalau tidak berpisah, maksudnya bersambung. Contoh perkataan be ni maksud dia dengan. Dengan dalam bahasa Arab dieja dengan be. Satu je huruf dia guna. Dan apabila you nak buat ayat nanti, contohnya, you buat ayat, saya
pergi ke sekolah dengan bas. Contohnya kan. Jadi perkataan dengan tadi, kita tulis bi al-hafilah, bas. Okey. Disebabkan bi ni adalah sendi nama yang tidak berpisah, maka kamu wajib sambung dengan perkataan yang selepasnya. Tak boleh tulis begini, tak boleh. Kena sambung terus, maka dia akan melekat dengan perkataan yang akan datang selepasnya. Bil hafilah, dengan bas. Okey, dia punya maksud tidak berpisah tu. Jadi kat sini kita kira berapa perkataan? Kita kira satu sahaja perkataan. Walaupun translate dia ada dua lah. Dengan bas kan. Tapi kalau kita tengok dalam tulisan dia, dalam kaedah bahasa Arab lah. Kan bila dia dah melekat ni, kita kira satu perkataan sahaja. Okey? Itu dia maksud dia berpisah dengan tidak berpisah tadilah. Okey? Dan satu lagi syarat dia, kalau kita guna sendi nama ni, huruf jar nanti, semua perkataan yang datang selepasnya akan berbaris kasrah. Contoh bil hafilah ni kita akan baca bil hafilati. Itu dari segi baris lah. Semua perkataan ni asal dia semua baris dhammah. Baris depan hafilatu. Tapi bila kamu masukkan di depan ni huruf jar, maka baris yang perkataan selepasnya kat hujung tu akan berbaris kasrah. Bil hafilati. Okey. Jadi kita boleh tengoklah dia punya sendi nama tadi. Contoh sendi nama min, dari. Jadi yang sendi nama ni tak rumit sangat. Kita kena tahu dia punya fungsi dia sahajalah kan. Okey, min, dari. Mungkin dari ni menunjukkan apa? Menunjukkan asal ke? Ataupun menunjukkan tempat permulaan kan? Saya datang dari Sabah. Okay, dia nak bagi tahu dia ni asal dari Sabah. Boleh masukkan sendi nama min. Contoh dia lah. Ataupun sendi nama ila. Ke. Ke. Ila ni boleh kita masukkan dengan ke pun boleh. Kepada pun boleh. Okey. Ke. Menunjukkan apa? Mungkin untuk menunjukkan arah. Ataupun tempat tujuan dia. Dia pergi ke sekolah. Kan? Itu menunjukkan arah lah. Ana zahibun ilal madrasah. Contohnya lah. Ataupun kepada. Ila sadiqi Ahmad. Kepada kawanku Ahmad. Kan? Pun boleh kita guna ila. Dan seterusnya, sendi nama berpisah lagi. Perkataan an. Daripada. Daripada ni menunjukkan apa? Mungkin menunjukkan punca. Ataupun asal usul. Okay? Surat itu daripada Ali. Okay? Daripada Ali lah. Surat itu daripada Ali. Risalat. Hazi risalah min Ali. Contohnya. Ataupun dia kata tentang. Tentang. Kat sini ya. Tentang. An. Daripada. Tentang. An. Contohnya dia cakap. Guru itu bercakap tentang huruf jar. Yatahaddasul muallim an harfil jar. Boleh masukkan perkataan an. Okey, seterusnya perkataan ala. Atas. Atas adalah untuk menunjukkan arah lah tempat dia kan. Dia meletak buku di atas meja. Contohnya. Letak di atas meja. Boleh guna ala. Okey, fi, di. Di tadi, mungkin yang tadi, contoh tadi kita menunjukkan apa tempat ataupun lokasi kan. Ipoh di Perak. Ipoh fi Perak. Okey. Okey. Tengok pula sendi nama yang berpisah. Sendi nama yang berpisah dekat sini ada 3.
Yang ini semua dia guna satu huruf sahaja. Dia guna satu huruf sajalah. Okey, yang pertama B. B maksudnya dengan. Dengan. Contohnya ayat apa? Saya pergi ke pasar dengan kereta. Dengan menaiki kereta contohnya. Jadi kita boleh masukkan perkataan dengan. B. Bisayyarah. Okey. Ataupun sendi nama yang tidak berpisah lagi. Contoh yang lain. Ka. Ka seperti. Awak cantik seperti bulan. Contohnya lah kan. Boleh masukkan huruf jar ka. Okay, seterusnya yang ketiga li. Li untuk. Untuk mungkin nak explain tujuan lah kenapa. Sebab kan. Saya pergi ke restoran untuk apa? Untuk makan tengah hari. Okay, boleh masukkan huruf jar li. Okay, jadi yang huruf jar ni saya rasa dia tak ada rumit sangat. Tak ada pun berkait dengan apa ni, maskulin ke feminin ke, tak perlu apa pun. Sebab dia hanya tengok kesesuaian dia lah. Kita nak masukkan dalam ayat tu, kita nak guna, kita nak explain pasal apa. Nak beritahu tujuan ke, nak beritahu sebab ke, nak explain pasal lokasi kita ke, nak beritahu daripada asal ke, maka kita boleh pilih lah huruf jar yang sesuai. Okey, boleh tengok latihan 8.8. ضع حروف الجر المناسبة في الفراغ. Okey, letakkan huruf jar yang sesuai di tempat kosong. Okey, yang ini kamu kena cari yang paling sesuai ya. Yang paling sesuai. Sebab kita nak yang apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jawapan tu memang cukup-cukup lah untuk 8 soalan ni. Jadi kamu kena pilih yang paling sesuai lah antara huruf jar yang diberikan ni untuk dimasukkan dalam soalan tersebut. Okey, soalan yang pertama. Tazhabu Hindun. Pergi Hindun. Yang ni sesuai kita masukkan ila. Ilal kulliyah. Hindun pergi ke kuliah. Selalunya kalau perbuatan zahaba ni pergi, dia akan guna huruf jar ila. Tazhabu Hindun ilal kulliyah. Hindun pergi ke kuliah. Okey, soalan yang kedua. Yuraji'ul walad al-ghurfah. Mengulang kaji budak lelaki itu bilik. Yang ini kita nak bagi tahu apa ni? Tempat nah. Fil ghurfah. Budak itu mengulang kaji di dalam bilik. Okey, soalan yang ketiga. Raja'a ahkau min al-jami'ah. Okey. Ahkau pulang dari universiti. Ahkau pulang dari universiti. Okey, bagi saya 1 minit sekejap lah. Okey, sambung. Soalan yang keempat. Yuhki Sami. Bercerita Sami an asdiqai. Tentang kawan-kawannya. Bercerita Sami an asdiqai. Tentang
kawan-kawannya. Okey, nombor 5. Wada'a Ahmad al-kitab. Meletak Ahmad buku ala di atas al-maktab, meja. Okey, nombor 6. Huwa yajri, dia berlari. Okay, ini perumpamaan. Huwa yajri kasayyarah fi sur'ah. Dia nak buat perumpamaan lah. Dia berlari seperti kereta. Dia nak bagi umpama dengan kereta tu apa sama dia pada lajunya, pada kelajuannya. Okay. Wa yajri kasayyarah fil ghurfah. Fi sur'ah. Dia berlari seperti kereta. Sepatutnya mungkin kuda lah kan, sesuai lagi. Dia berlari seperti kuda pada lajunya. Tapi dia kat sini dia bagi dia berlari seperti kereta pada lajunya. Okey, nombor 7. Yazhabu Karim ilal Madinah bis sayyarah. Pergi Karim ke bandar dengan kereta. Kalau nak masukkan terus kat sini pun lagi bagus lah. Lekatkan terus kat sini lah. Okey, last sekali. Zahabat Shanti ilal mat'am li tanawulil ghada. Shanti pergi ke restoran untuk makan tengah hari. Zahabat Shanti ilal mat'am li tanawulil ghada. Okey. Saya ulang balik soalan nombor 1. Tazhabu Hindun ilal kulliyah. Nombor 2. Yuraja'ul walad fil ghurfah. Nombor 3. Raja'a ahkaw minal jami'ah. Nombor 4. Yuhki sami'an asdiqa'ih. Nombor 5. Wada'a Ahmad al-kitab ala al-maktab. Nombor 6. Huwa yajri kasayyarah fil ghurfah. Nombor 7. Yazhabu Karim ilal Madinah bis sayyarah. Nombor 8. Zahabat Shanti ilal mat'am litanawulil ghada. Okey, latihan yang terakhir. 8.9. Kawin jumlah mufidah kama fil misal. Yang ini dia suruh kita bina ayat yang sempurna seperti dalam contoh. Okay, setiap soalan diberikan 3 perkataan. Kamu kena masukkan ketiga-tiga perkataan tersebut dalam ayat. Okay, untuk latihan ni mudah je. Apa yang kamu kena buat, kamu hanya masukkan perkataan sendi nama yang sesuai di tengah antara perkataan kedua dan ketiga. Itu je yang kita buat lah. Masukkan sendi nama di tengah perkataan kedua dan ketiga. Okay? Tapi kena pilih sendi nama yang sesuai dengan ayat. Soalan nombor 1, dia bagi perkataan yugharridu at-tayru al-ghusna. Berkicau burung dahan. Okay, yang ini yang sesuai kita boleh masukkan ala al-ghusni. Ala yugharridu at-tayr ala al-ghusni. Berkicau burung di atas dahan. Ala. Okay, soalan yang kedua. Yusafir, pergi. Al-ab, ayah. Qadah, kedah. Okay, yang ini kalau pergi, kita guna sendi nama ke.
Yusafiru al-ab ila Qadah. Okay, jadi sendi nama untuk dalam ayat ni kita guna ila. Okey, nombor 3, yastayqiz. Bangun, al-walad, budak, an-naum, tidur. Apa yang sesuai kat sini? Kita boleh guna sendi nama min. Yastayqizul walad minan naum. Bangun budak itu dari tidur. Okay, soalan yang keempat, tatbakh, memasak, ibu, al-matbakh, dapur. Yang ni dia nak bagi tahu tempat kan. Jadi huruf jar yang sesuai boleh masukkan fi. Tatbakhul fil matbakh. Memasak ibu di dapur. Tatbakhul fil matbakh. Memasak ibu di dapur. Okey, soalan yang kelima. Yazhabu, pergi. Soleh nama orang. Al-kulliyah, kuliah. Okey, untuk kata kerja pergi, selalunya kita guna huruf jar ila. Yazhabu Saleh ila al-kulliyah. Soleh pergi ke kuliah. Okay, soalan yang keenam. Ta'udu, pulang. At-talibah, pelajar. Al-jami'ah, university. Okay, untuk perbuatan pulang, selalunya kita guna dari ya. Ta'udu at-talibah min al-jami'ah. Okey, soalan yang ketujuh. Yajlis, duduk. Mutu, kursi ya. Yajlisu mutu alal kursi. Okey, soalan satu. Saya ulang balik. يغرد الطير على الغصن. Nombor 2. يسافر الأب إلى قدة. Nombor 3. يستيقظ الولد من النوم. Nombor 4. تطبخ الأم في المطبخ. Nombor 5. يذهب صالح إلى الكلية. Nombor 6. تعود الطالبة من الجامعة. Kelas sekali. يجلس متو على الكرسي. Okey, saya rasa untuk kita punya pembelajaran pada hari ini sampai di sini je lah. Ada 101 ke? Boleh ambil kehadiran